Okey. Dasarnya permainan ni permainan tak bernama tau. Tuan guru dia dasar daripada Kelantan berhijrah ke ni Petaling Jaya. Waktu tu kita datang memang kita daripada Malaysia tapi kita asalnya memang teringin nak main senjata. So mana tuan guru ni macam dia ajar style kampung-kampung style ya. Tak ada ni. Tapi dah lama tak tahu macam mana, dah lama jatuh cinta dengan permainan ni. Betul dia katam sampai sekarang. Asalnya guruan ni memang tak ada nama je, kita buat macam kita buat satu nama gelanggang untuk tuan guru mengajar. Tapi tak berapa nak bagi lah. Mungkin arwah dah meninggal dulu. So sekarang ni kita terpaksa handle lah semua kan ni. So kesimpulannya memang ini memang asal Kunta dia Semenanjung ya. Main Kunta dia ambil dari Indonesia semua kan. Tapi ikut cara permainan nampak pada tuan guru daripada masuk permainan Muay Thai, dia masuk permainan Kunta Melayu lama dia masuk. Mungkin ada sikit permainan tongkat daripada belah Pantai Timur. Sebab permainan asas tu memang asal daripada basic memang kena main tongkat dulu lah. Asal. Cara permainan kita pula macam kita tengok mainkan selain martial art biasa mula daripada tangan kosong pergi senjata kan. Macam belah kita orang biasa dia akan mula daripada senjata dulu. Dia selibas ikut style selibas bugis daripada senjata, kayu, bawa ke pedang, bawa ke parang. Dah akhir sekali bawa tangan kosong. Dan lepas tangan kosong bila katam tangan kosong ada senjata pilihan kita orang panggil. Senjata pilihan tu boleh pilih lah sama ada senjata katam mau guna keris ataupun guna tekpi antara dua tu. Aktiviti ni asal mulanya tarikan okey lah pasal sini memang kata kawasan sini memang banyak macam-macam kaum ada. So tambahlah sekarang ni isu-isu buli ni berleluasa sekarang. So banyak ibu bapa yang mana sini semua diorang macam nak diorang belajar defend diri diorang sendiri. So yang kita orang macam asalkan datang, siapa mau belajar kita terima saya belajar semua. Mana sekarang ni aktiviti kita macam setiap hari memang saya training. Untuk yang tapi biasa untuk orang sekolah ada kurang ada sikit lah kita bagi kelonggaran sikit lah buat syllabus, tak adalah heavy dekat macam mana. Satu kalau buat permainan ni macam aktiviti mungkin kalau ikut masa ni kalau semua dah mantap mungkin kita boleh hantar kepada pertandingan kat luar ke game ke, kita boleh ikhtiarkan cuma masukkan macam mana. Sekarang ni dalam target kepala kita mungkin masuk game sandar ataupun mungkin masuk mana game mix martial art lain, kita boleh cuba lah. Dan bagi diorang tertarik satu pasal Kunta ni agak aliran memang agak kasar sikit lah. Tak berapa banyak ikut undang-undang rule sangat. Macam betul buah-buah yang macam sepak kat kepala tikar belakang mesti boleh main lagi. Satu lagi macam diorang banyak pada isu semasa lah. Isu macam diorang bila macam kata diorang kira-kira bully banyak semua kan. So diorang lebih pada tertarik benda macam ni. Mana benda yang praktikal buat dan bagi mudah belajar. Macam cara belajar pun tak ada macam kata ada setengah orang tu baru hari pertama pun sudah boleh berlawan dah. Mana agak ringkas lah. Mana untuk seorang tu nak belajar bela diri tak ambil masa sampai 5-6 bulan. Seminggu dah boleh defend diri sendiri dah. Untuk defend untuk fight untuk game mungkin ambil masa lah. Ketam tu semua kan. Kelebihan dekat sini satu lah. Kita tak mengajar ada orang untuk menghafal buah semua. Mana kita akan mengajar ada orang baru teknik buah. Lepas tu bila dah dapat teknik tu kita cuba aplikasi untuk buah lain. Mana contoh kalau dia biasa pakai contoh kalau pedang, macam betul pedang boleh berenang, dia cara main dia macam ni lain. Pada sundang main dia macam ni. Pedang biasa main macam ni. Jadi kita akan menghafal, kita akan bagi tahu okey ni cara dia main dia macam ni. So kita ubah sikit permainan yang basic daripada kayu, ubah untuk jadikan main pedang ni. Kalau main parang pula main dia macam ni, kita ubah macam ni. So mana dia tak ada istilah menghafal. Maknanya setiap murid akan dapat cara lain-lain. Setengah murid pula kadang dia orang kata tak ikut macam sama. Contoh dia ni power main kaki, dia akan lebih banyak pupuk, buah kaki dia akan main lagi. Mana pandai main dia berjarak dekat, dia akan main jarak dekat. Okay, mana jenis biasa main panjang, dia akan main panjang. Tapi kita akan mengajar semua teknik pedang, hampir semua pedang. Kata kalau ada pedang pelik-pelik yang dia minat, bawa sini, kita akan cakap, ini cara main dia macam ni, kita ajar cara main. Mana dia daripada belajar memahami, bukannya belajar untuk menghafal atau mereka tempat lain banyak menghafal seribu yang tak ada. Atau mereka banyak orang lain lah. Sama juga macam kalau bab technically pula pasal aliran Kunta ni biasa daripada zaman dulu dia aliran perang biasanya. Sebab tu dah biasa bahkan agak ringkas. Macam kata zaman dulu orang kata belum ada masa macam musuh dah sampai dah dekat sini dah on the way nak datang ke Melayu tak ada masa nak belajar. So kita ajar apa yang ringkas semua yang memang boleh guna. Kadang setengah tu dalam masa sebulan dah boleh dah. Ni yang penting fizikal penting jagalah pasal macam zaman dulu mungkinlah kita ada yang bekerja bertukang bertani kan. Macam sekarang ni kita kena tambah sikit lah buat senaman, jogging semua. Tapi bab fizikal ni pasal tu teknik serangan pun lebih pada cara permainan gerila. Maksud dia tak ada banyak, mana dia banyak hit and run. Kita cuba habiskan musuh dalam masa secepat mungkin. Matlamat kita sebenarnya satu untuk berkembanglah aliran yang jenis yang agak mudah dari ikan ni.
Untuk sebagai guru kita dulu memang dia ajak dia memang nak mengembang aliran ni bagi muda orang dia. Tapi tak sampai jauh kita sambunglah tanggungjawab dia. Tu dalam bagi segi keselamatan tu memang bukan utama dia tu untuk bab kesihatan sebagai. Bab kesihatan tuan masa biasa kita orang ni akan ajar dia untuk lebih jadi pasal sekarang ni banyak orang habiskan masa dengan main game apa semua bagai. So daripada tu memalambik kita senang. Lepun sekarang ni pun Malaysia ni pun tak banyak masyarakat yang mengetengahkan senjata dekat permainan diorang. Pasal banyak yang kosong. Ada senjata pun mungkin dah tinggi-tinggi pun. Tak berapa ramai dia yang boleh sampai ke atas. So biasanya kadang diorang mungkin dalam dah dapat 1-2 senjata berhenti. So akhirnya makin lama makin kurang dah pemain senjata kat Malaysia ni. Yang pedang. So dari sini senang. Kita awal-awal kita terus ajar senjata. So maknanya nanti bapa tangan kosong semua dia boleh cari tempat lain sebagainya. Lagi satu ni untuk silaturahim kita jugalah. Contoh kalau ada setengah daripada aliran lain, contoh aliran setengah silat ni ke atau masyarakat mana Kuntau ni dia tak ada pemain senjata, dia hantar murid dia ke sini untuk ajar kita. So mana saling melengkapi. Jadi tu ada silaturahim ni pasal banyak kan daripada aliran luar datang belajar dulu. Dia tak main senjata, dia datang ambil ajar senjata ni boleh ajar. So mana jadi melengkaplah pada orang yang mencari tu.